8 sebab berlakunya gempa bumi menurut ajaran Buddha. Dalam ajaran Buddha, gempa bumi tidak berlaku secara rawa atau tanpa sebab, walau di bumi yang luas dan stabil tetapi masih boleh bergetar. 4 sebab berkaitan dengan faktor alam atau Lokiat Head, manakala 4 sebab bersifat transenden dan berkaitan dengan peristiwa Buddha Lokutara Head. Sebab yang pertama, angin kencang meniup lautan luas. Buddha menjelaskan bahawa dunia ini berdiri di atas lautan yang luas dan mendalam. Daratan yang kita pijak ini sebenarnya bergantung kepada lautan yang dipengaruhi oleh angin kerana kedua-duanya saling berkaitan. Apabila angin bertiup dengan kencang dan kuat, ia akan menggerakkan permukaan laut, mencetuskan gelombang besar dan arus kuat di dalam lautan. Getaran dan tekanan dari pergerakan ini akhirnya sampai ke dasar lautan, menghentam dan menggoncangkan kerak bumi yang menjadi asas kepada daratan. Akibat dari goncangan ini, tanah yang kukuh di permukaan juga akan bergegar, menyebabkan berlakunya gempa bumi. Buddha menjelaskan bahawa alam semesta berfungsi berdasarkan hukum keseimbangan dan segala perubahan dalam unsur alam seperti bumi, air, api, dan angin dapat mempengaruhi dunia fizikal kita. Kedua, orang yang mempunyai kuasa batin. Buddha menjelaskan bahawa seseorang yang berlatih meditasi dengan tekun sehingga mencapai ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa, boleh memperoleh kekuatan luar biasa yang berasal dari tahap pencapaian meditasi mendalam atau dipanggil Chan. Dengan kekuatan minda yang suci, kukuh dan terlatih, individu seperti ini dapat memancarkan daya batin yang begitu besar sehingga boleh mempengaruhi alam sekitarnya dan menyebabkan bumi bergetar. Contohnya, dalam beberapa kisah dalam Tipitaka, terdapat perarahan iaitu orang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Dalam bahasa Thai dipanggil Chan Samabat, iaitu keadaan meditasi mendalam yang melampaui dunia kebendaan akan memperolehi kuasa luar biasa ini. Ketiga, dewa yang mempunyai kuasa batin. Buddha menjelaskan bahawa dalam kalangan para dewa yang memiliki kebajikan besar dan kekuatan rohani juga mampu menyebabkan bumi bergetar pada waktu-waktu tertentu. Salah satu tujuannya ialah untuk menyedarkan manusia tentang hakikat kehidupan, agar mereka ingat akan sifat sementara segala sesuatu dan tidak terikat dengan dunia yang fana ini. Dengan cara ini, gegaran bumi yang berlaku bukan sekadar fenomena alam, tetapi juga berfungsi sebagai tanda untuk mengingatkan makhluk hidup tentang hukum alam dan keperluan untuk berbuat kebajikan serta mencari kebijaksanaan sejati. Gempa bumi dalam konteks ini adalah peringatan bahawa keseimbangan dunia terganggu, sama ada kerana perubahan karma kolektif manusia atau disebabkan oleh sesuatu peristiwa besar yang akan terjadi. Keempat, apabila kehidupan makhluk hidup terganggu akibat karma kolektif. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu yang berlaku di dunia ini mempunyai sebab dan akibat, ataupun dipanggil karma vipika. Jika makhluk hidup di dunia ini melakukan perbuatan buruk secara beramai-ramai, tenaga negatif yang terkumpul boleh mempengaruhi keseimbangan unsur alam, menyebabkan bencana alam termasuk gempa bumi sebagai satu bentuk pantulan daripada karma tersebut. Sebaliknya, jika makhluk hidup melakukan perbuatan baik bersama-sama, keseimbangan dunia akan dipulihkan. Oleh itu, dalam ajaran Buddha, kesedaran kolektif manusia sangat berpengaruh terhadap keadaan alam sekitar. Kelima, ketika Bodhisattva yang bermaksud calon Buddha turun dari syurga ke dalam kandungan ibu. Apabila tiba masanya seorang Bodhisattva yang telah mengumpulkan kesempurnaan kebajikan atau baram dalam jangka masa yang sangat panjang turun ke dunia manusia, iaitu semasa mula masuk ke dalam rahim ibu. Pada saat itu, bumi akan bergetar sebagai tanda bahawa perubahan besar dalam roda Dhamma, ataupun dipanggil Dhammajak, sedang bermula. Gegaran ini bukan sekadar fenomena biasa,
tetapi merupakan petanda kosmik bahawa dunia bakal menerima seorang makhluk agung, iaitu seorang calon Buddha telah muncul di dunia. Ia juga menjadi isyarat kepada para dewa dan makhluk suci bahawa seorang yang berpotensi menjadi Buddha telah muncul di dunia manusia, yang kelak akan menjadi pemandu bagi mereka yang ingin mencapai pencerahan dan kebebasan dari penderitaan. Keenam, ketika Bodhisattva dilahirkan ke dunia. Kelahiran Bodhisattva bukan kelahiran biasa seperti manusia lain. Beliau dilahirkan dengan kesedaran yang suci, bebas daripada kekotoran batin, dan dengan sifat yang luar biasa. Suatu ketika Raja Suddhodana dan Ratu Maya menerima kelahiran putera Siddhartha, bumi kembali bergoncang. Getaran ini menandakan bahawa seorang makhluk yang telah mengumpulkan kebajikan dalam banyak kehidupan lampau, kini telah lahir untuk menggenapi janji besar yang telah dibuatnya, iaitu menemukan jalan keluar dari penderitaan untuk semua makhluk hidup. Gempa bumi ini juga berfungsi sebagai peringatan kepada manusia bahawa kehidupan ini tidak kekal dan ada sesuatu yang lebih tinggi daripada kehidupan duniawi yang patut dicari, iaitu jalan menuju pencerahan. Ketujuh, ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna atau tatsaru. Selama bertahun-tahun, Bodhisattva berusaha mencari kebenaran tertinggi. Setelah meninggalkan kehidupan istana, beliau berlatih keras dengan berbagai ajaran dan akhirnya menemukan jalan tengah atau Majjhima Patipada di bawah pohon Bodhi. Pada malam yang bersejarah itu, ketika Bodhisattva Siddhartha mencapai pencerahan sempurna, beliau memahami dengan mendalam 4 kebenaran mulia atau Arya Satsi dan hukum sebab akibat atau Paticca Samappada serta memutuskan segala ikatan kelahiran semula. Saat itu, bumi bergetar kerana kebenaran mutlak telah tersingkap dan ilusi duniawi telah hancur sepenuhnya. Peristiwa ini bukan hanya mengubah kehidupan individu, tetapi mengubah arah sejarah dunia, kerana sejak saat itu, roda Dharma mula berputar, membawa ajaran yang akan membimbing makhluk hidup keluar dari penderitaan. Gempa bumi ini mencerminkan getaran hukum semesta, yang kini difahami sepenuhnya oleh Buddha, menandakan bahawa kegelapan kejahilan telah terhapus dan cahaya kebijaksanaan telah menerangi dunia. Ke-8. Ketika Buddha mencapai parinirvana. Setelah lebih dari 45 tahun menyebarkan Dharma, Buddha akhirnya tiba di Kusinara. Tempat beliau akan memasuki parinirvana, maksudnya Buddha meninggal dunia sempurna sepenuhnya dan tidak lagi mengalami kelahiran semula. Di saat Buddha berbaring di antara dua pokok sala, beliau memberikan nasihat terakhir kepada para bihiku, Vayadhamma Sankara, Apamadena Sampadi Isya, maksudnya makhluk hidup tunduk kepada hukum perubahan, maka berusahalah dengan penuh kewaspadaan. Ketika Buddha meninggal dunia, bumi bergegar bukan kerana kehilangan seorang individu, tetapi kerana seorang makhluk yang sempurna telah menyelesaikan dan menamatkan perjalanan samsara. Samsara bermaksud kitaran kelahiran dan kematian yang berulang tanpa penghujung berdasarkan karma. Gempa bumi ini adalah peringatan bahawa segala sesuatu dalam dunia ini tidak kekal, anicca, dan satu-satunya perlindungan sejati adalah Dharma yang telah diajarkan oleh Buddha. 8 sebab ini bukan hanya sekadar kepercayaan, tetapi mencerminkan prinsip mendalam tentang keseimbangan alam, hukum karma, dan hubungan antara dunia fizikal dan kebenaran transenden.